Ramai orang ingat self control bermaksud kena jadi kuat setiap masa. Sebenarnya bukan. Self control bukan tentang tak pernah jatuh, tapi tentang tetap bangun setiap kali jatuh. Ada hari kita semangat, betul tak? Kan? Ada hari kita penat. Ada hari kita rasa nak berhenti. Tapi orang yang berjaya ni ada satu kelebihan. Dia tetap buat apa yang perlu dibuat. Walaupun sedikit, walaupun perlahan, sebab dia faham konsisten mengalahkan semangat. Tindakan kecil yang dibuat setiap hari akan sentiasa mengatasi tindakan besar yang dibuat sekali-sekala. Jangan kejar kesempurnaan, kejar konsistensi. Sebab hidup berubah bukan dengan satu langkah besar, tetapi dengan langkah kecil yang tak pernah berhenti.